Jangan risau. Atuk tak ada apa-apa. Korang buat apa kat sini? Saja datang tengok Atuk. Atuk, nanti ajak kita orang buat basikal macam tu ya. Brum-brum. Jangan. Bahaya. Bawa basikal biar elok-elok. Begitu juga bila bawa motor. Bawa dengan sopan bila di jalan raya. Tapi tadi Atuk Atuk kat rumah je. Atuk periksa motor boleh jalan lagi ke tak? Maklumlah. Motor Atuk kan motor Kapcai. Jom, Atuk belanja korang naik motor. Jom. Buat perangai pula motor ni. Dah rosak tu. Entah. Dah semua turun. Belum. Atuk, belilah motor baru. Tak mampu. Kau ni, Roy. Motor rosak. Tukar je lah motor Kapcai ni. Dah buruk. Buruk-buruk pun. Dia tak mencemarkan udara macam motor kau, Roy. Apalah abang ni? Eleh, asap sikit je. Pun nak bising. Yang penting motor abang baru. Laju. Shoo. Dan tak rosak. Motor Kapcai ni tak layak berada atas jalan dah. Menyusahkan pengguna jalan raya je. Apa? Dah okey dah. Terima kasih abang. Sama-sama. Jom Atuk. Bawa buat laju-laju. Kita potong Abang Roy. Biarlah dia. Nak laju-laju buat apa? Dia lambat. Asalkan selamat. Betul. Lagipun motor Kapcai Atuk ni kan dah tua. Mana boleh laju-laju? Siapa cakap tak boleh laju? Ini motor Kapcai Tok Dalang. Naik cepat. Alamak. Macam mana tu? Kenalah tolak. Apa boleh buat? Motor Kapcai. Jauh lagi ke tu? Penatlah. Dah nak sampai. Dari tadi Atuk kata dah nak sampai. Tapi tak sampai-sampai pun. Ya! Apa ni? Nyamuk. Kenapa? Nyamuk tak gigit Atuk. Sebab Atuk jalan laju. Nyamuk pun tak sempat nak gigit. Dah sampai.
Nasib baik kau tak tutup kedai lagi. Kenapa motor? Macam biasalah. Elok-elok jalan, tiba-tiba enjin mati. Saya tengok dulu. Atuk, kita orang tak pernah tengok orang perempuan baiki motor. Pandai ke dia? Mestilah pandai. Kenapa? Tak percaya kah? Percaya. Hayo budak ni. Atuk, tengok motor ni. Cantik. Kalau Atuk naik motor ni, baru bergaya. Ya? Belilah. Kasih tukar ni motor kacai. Kau kacau lah. Baiki je motor aku tu. Cepat. Cakap saja, Ma. Beli barulah tu. Nanti boleh bawa laju. Brum, 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 brum. Cuba tengok harga dia. Hui, banyak ni kosong dia. Mesti mahal kan? Ya. Atuk tak ada duit. Jadi tak payahlah nak bergaya. Motor kapcai tu pun dah cukup. Dah banyak berjasa. Semua detik penting Atuk mesti ada dia. Masa Atuk di universiti, naik motor kapcai ni. Dah kahwin, tetap setia naik motor kapcai ni. Dah ada anak, bawa ronda-ronda naik motor kapcai ni. Dah ada cucu pun, motor kapcai ni masih berbakti. Sebab tu Atuk sayang motor kapcai ni. Fuish, lama betul lah tu pakai motor ni ya. Betul-betul dan masih boleh guna lagi. Harta benda yang dijaga dengan elok memang boleh tahan lama. Wah, ini motor banyak bagus Sudah mati, boleh hidup balik Tengoklah siapa baiki. Nyonya Awis. Awis, mana motor aku nak beli tu? Saya simpan dalam. Abang Salih nak beli motor? Sibuk je. Kenapa? Tak boleh ke? Kan abang kata, orang muda macam abang nak hidup bergaya. Tak mainlah motor kapcai. Betul lah tu. Abang beli motor besar lah. Dia mana pandai bawa motor? Ambil ujian lesen motor pun tak lulus. 10 kali gagal. Apalah pasal ini? Meh, duduk sini. Mau makan apa? Nak nasi goreng, mihun goreng, mi goreng mamak, Maggi goreng, ayam goreng, semua nak. Atuk belanja. Terima kasih, Atuk. Okey. Minum? Satu orang, satu pesanan saja. Ada faham? Bagi je 3 air kosong, 3 nasi goreng. Dah, pergi. Okey. Ada anak ayam situ. Ada. 10. Cikgu, Abang Is. Wah, Cikgu dan Abang Is naik motor kapcai?
Motor Kap Chai tu dah buruk. Abang guna jalan-jalan dalam kampung je. Apa cakap Kap Chai? Alah, motor Kap Chai tu apa? Motor Kap Chai adalah motosikal kecil. Tapi rangkanya sebahagian besar dibina dari satu komponen tube berdiameter besar. Saiz enjinnya antara 50cc hingga 125cc dan kelajuannya di antara 110 hingga 120 km per jam. Tak faham. Senang cakap, motor Kap Chai tu motor kos rendah. Lelaki dan perempuan boleh guna sebab senang dibawa. Yang paling penting, ia jimat minyak dan tahan lasak. Alah membeli, menang memakai. Baru ada faham. Tapi yang lagi penting, semua mesti ada lesen motor. Betul. Bye, Tata. Bye. Tolong! Motor aku! Motor Kap Chai aku dah hilang! Atuk tak apa-apa? Atuk, itu kan motor Atuk. Cuba Atuk tengok. Apa? Bila kau datang? Wah, punya cucu. Kau yang ambil motor ni. Satu kampung Atuk cari. Kenapa kau datang tak tahu? Buat risau. Kesian, kena tarik telinga. Rembo! Apa dah jadi? Tadi baru sampai rumah Atuk. Ish. Kunci motor tinggal macam ni je. Rembo! Nasib baik Rainbow selamat. Iya, motor Kap Chai ni penyelamat. Jasanya tak terbalas. Betul. Siapa cakap tak boleh balas? Ada caranya. Cuci motor Kap Chai tu sampai bersih, berkilat. Makan. Brum. Betul. Indah Ipin selamanya. Betul. Tepi kereta api lalu. Ambil kotak lagi. Yalah. Kasih susun lurus, ah. Baik, bos. Lagi. Ambil lagi. Hai, dah tak larat ke? Ipin tolong. Kalau tak, bertambah sakit punggung aku. Ayah, 2 kali jatuh. Ada sakit kah? Mestilah sakit. Lain kali ya, buat kerja. Jangan main-main. Alah, main kejap je. Tu pun tak boleh. Betul.
Cepat apa? Sekarang cepat kemas. Ini buku semua, kasih simpan dalam kotak. Patutlah elok je kau duduk atas kotak ni. Penuh dengan buku rupanya. Pandai kan aku? Pak Pandi, si Tongkang. Wow, ada buku orang putih lah. Puss in Boots, Jack and the Beanstalk. Uish, naga laut kepala 7. Fuh, macam sedap je cerita-cerita ni. Uncle, nak buat apa dengan buku-buku ni? Kita semula. Sayangnya, buku-buku ni elok lagi. Kita orang nak, boleh? Nak baca? Boleh kan, Uncle? Boleh? Boleh? Ambil semua pun boleh. Tapi kasih kemas dulu ah. Baik, bos. Terima kasih ya, tolong Uncle. Uncle, terima kasih juga bagi kita orang buku-buku tu. Haiya, satu kotak penuh ah. Macam mana mau angkat balik? Satu, dua, tiga. Mak Jening, bawang putih, bawang merah. Pak Pandi, sang kancil dengan buaya. Sang kelembai. Buku apa ni? 3 hajat? Upin, tengok buku 3 hajat ni. Kosong je. Tak ada cerita pun. Bacalah buku lain. Banyak tu. Nak sikit. Tak boleh. Pergilah ambil sendiri. Kau nak baca buku mana? Bawang putih. Pandai tu. Tengok orang lah. Buku ni nampak menarik. Akak pinjam. Betul kecantikan orang dulu-dulu. Ya, manalah tahu. Kalau ada petua untuk tumbuhkan rambut di kepala korang ni, biar lebat macam rambut akak. Akak ni. Nanti akak bagi tahu ya. Kalau ada. Akak. Ipin cepat. Ya. Akak, kita orang nak pergi kat pondok mainan. Kemas dulu buku-buku tu. Dah kemas. Naik basikal tu baik-baik. Buku, 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 buku. Buku, buku, buku. Wah, banyak makanan. Fizi, apa ada bawa? Aku tak bawa apa-apa. Ehsan akan bawakan. Ehsan mana? Kejap lagi datanglah tu. Upin Ipin sudah datang. Tengok ni. Kita orang bawa banyak buku cerita. Uncle datang bagi. Alah, patut bawa makanan dan minuman. Kan kita nak berkelah, bukan nak belajar. Tak apa. Saya suka. Ada buku pantun ke? Carilah. Mesti ada. Ada buku pantun. Marvelous. 2, 3. Cikgu lari. 3 hajat. Ipin, buku cerita apa ni? Kosong je. Apa tajuk buku tu? 3 hajat. Buku tu memang kosong. Aku terbawa tadi. Buang je lah. Alamak. Kawan-kawan, tengok ni. Ada apa? Ni, nampak? Sebutkan
ajaib, ia akan ditunaikan. Tak percaya? Cubalah. Wah, buku ajaib. Ha? Betulkah? Boleh percaya ke? Kita cubalah. Wahai buku ajaib, hajat kami nak ayam goreng. Dua, tiga daun. Tak ada apa-apa pun. Yalah. Ini buku sudah tipu. Ipin. Nah, ayam goreng. Akak kau bagi. Ayam goreng? Hajat kita tertunai. Buku ini memang ajaib. Minta ayam goreng, dapat ayam goreng. Betul-betul. 3 hajat. Maknanya kita ada 2 hajat lagi lah kan? Ya. Kalau macam tu, aku nak minta. Ish, kau ni. Aku pula nak minta. Saya pun mau juga. Bagilah saya. Apa ni? Dah tu, buku ni aku punya. Aku yang boleh minta. Aku nak... Permainan Metrobot baru. Metrobot X. Boleh terbang dengan alat kawalan jauh. Terbang di angkasa melawan raksasa. Metrobot X. Bebas! Wahai buku ajaib, hajat aku nak Metrobot X. Metrobot X. Pindah itu selamanya. Betul. Ya, gembira nampak? Akak, tengok buku ni. 3 hajat? Buku ni, buku ajaib. Cuba akak tengok. Ha? Tengoklah, tak tipu. Hai. Betul-betul. Cuba cerita kat akak betul-betul. Akak tengok buku ni. Kosong kan? Tapi bila kena air, ada tulisan muncul. Kita boleh minta 3 hajat. Ha? Korang ni kelakar lah. Ini bukan buku ajaib. Mari ikut. Akak nak tunjuk sesuatu. La 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 la. Cepat. Akak nak buat apa ni? Akak nak buat silap mata. Tengok betul-betul. Sangat cantik. Tengok, tulisan tu muncul di kertas basah ni. Lepas tu, kita keringkan dia. Tulisan tu hilang lah. Ha, kalau nak tengok tulisan tu muncul balik, kita letakkan sedikit air. Pandainya akak. Mestilah. Maknanya, buku ni pun guna cara yang sama. Ya, dah faham? Tapi, 2 hajat kita orang minta,
Dua-dua dapat. Ipin minta ayam goreng, terus dapat. Itu kebetulan. Tapi kan Kak, hajat kedua, Upin minta Metrobot X. Dapat. Macam mana tu? Assalamualaikum. Upin, Ipin. Jemputlah. Robot aku. Nasib baik tak hilang. Puas aku cari. Mana kau tahu robot tu ada kat kita orang? Fizi yang bagi tahu. Aku jumpa dia dekat pondok tadi. Kau main kat mana? Sampai robot hilang pun kau tak tahu. Masa tu aku kat warung Uncle Mutu. Mutu! Yoyo, tu dalang banyak bagus. Datang tepat masanya. Mari rasa ini resepi baru ayam goreng istimewa. Far, acuh, aman. Percuma. Siapa nak? Sedapnya bau. Nak lagi. Ayam tu sedap sangat. Sampai aku terlupakan robot tu. Jadi tak ada kena-mengena lah dengan buku ni. Ipin. Tolong akak jap. Kau minumlah dulu. Jom. Ya Kak, datang ni. Buku 3 hajat? Boleh minta 3 hajat. Aku nak makan ayam golek semalam. Assalamualaikum. Ehsan ada sini? Bah. Baguslah. Mutu ada bagi ayam golek istimewa ni. Dia suruh rasa. Nanti kita makan sama-sama ya.